Kani, tukang photostat, makcik yang cleaner, semua gagal. Dalam Islam tak. So, pendidikan yang disediakan begitulah. Maka yang dilayan apa? Nafsu lah. So, bila pendidikan melayan nafsu, datanglah budak-budak muda yang bernafsu ni. Bila bernafsu, sana tak puas hati, sini tak puas hati, kesabaran tidak ada, kesyukuran tidak ada, berlakulah marah-marah, buli-buli. Itu timbullah nak bunuh orang. Hidup ialah games. It's just a game. So, dia tak take serious. Dia punya peranan dan tanggungjawab dia tak ambil serius. Dia hanya memenuhi nafsu. So yang dilayan dalam pendidikan moden ialah nafsu. Pendidikan yang berlandaskan sekular punya pandangan lah. Dia pandangan dia. So education dia untuk serve benda ni. Dia serve nafsu. Tak heranlah datangnya anak-anak murid yang tak puas hati, yang tak boleh faham apa dia kena belajar. Dia hilang. Daripada situ, perkataan yang paling penting, hikmah. Tak ada hikmah hari itu. So, datanglah orang yang tak puas hati. Kena buli, bawa pisau, tikam kawan. Tak puas hati, bawa senapang, tembak orang. Tak puas hati, gantung diri. Tak puas hati, telan ubat. Dia punya, kata Syekh Hamzah Yusof, orang yang bermain dengan pornografi ni, hidup dia bosan. Dia tak ada satu yang dia takjub. Kan salah satu kerja modern secular ni akhirnya membosankan manusia tu. It's a very lonely life. Hidup orang secular ni very lonely life and very bored. Sebab tu dia penuhi dengan boredom. So untuk tu dia nak run dia punya adrenalin tu. Dia nak run dia punya kegairahan dalam jiwa tu. Dia start tengok porno. Dia start main extreme sports. Extreme sport lah, lompat daripada kapal. Dulu orang tak perlu buat extreme sport. Sekarang terpaksa buat extreme sport sebab dah datang peringkat boring lah. Mainan biasa ni boring lah. Dia nak main pelik lagi. Kahwin biasa boring lah. Perempuan lelaki, kahwin lelaki-lelaki perempuan. Lepas tu lagi boring dengan binatang. Dia macam-macam dia buat, pelik-pelik. Sebab yang dilayan nafsu, pendidikan begitulah berlaku. So, jika kita mahukan hasil supaya datang masyarakat yang beradab, faham hidup dan tujuan hidup, dapat hidup dengan manfaat, dapat hidup dengan baik, kita kena tengoklah pendidikan yang kita offer ni selama ni apa. Pendidikan yang kita offer hanya memenuhi kehendak politik, ekonomi dan sosial semasa. Apa yang politik hendak? Dia hendak kita nak takluk negara lain. Apa dia keluarkan? Dia keluarlah manusia-manusia yang boleh penakluk. Kalau ekonomi ialah satu kejayaan, dia keluarlah manusia-manusia yang nak mengumpul harta. Dan semua kerja-kerja ni perlukan a high level teknologi punya sophistication. Teknologi yang sophisticated. Nak pergi serang dengan orang. Kita tak boleh pakai dah senapang terjun parachute, bawa senapang tembak orang lah. Dia bawa drone lah. Dia bawa long distance punya ballistic missile. Tembak daripada negara ni boleh sampai negara 100,000 kilometer. So dia perlukan teknologi to develop, maka dia lahirkan manusia teknologis. Dia tak cerita manusia yang beradab lagi dah, berakal. Dia tak cerita tentang hikmah. So itulah sebabnya jadi begitu. So now what we need to do is to relax seriously, to relook seriously, untuk review balik, tengok balik. Kita ni nak pendidikan bagaimana nak lahirkan pelajar bentuk manusia macam mana kan? Itu dulu kan. Itulah kenapa jadi macam tu. Baik. Saya terima kasih Walid, Tuan Haji Farid atas perkongsian yang dikongsikan. Memang sangat menarik dan nampak dengan jelas apa yang berlaku dan kenapa benda tu berlaku dan bagaimana kita nak cuba menyelesaikan masalah yang kita alami inilah. Jadi sebab tu saya dapat tahu bahawa Tuan Haji mulalah bina satu bentuk pendidikan yang menjadi satu alternatif untuk membantu menyelesaikan masalah yang berlaku ni. Okay. Alhamdulillah, for the next step adalah, kita boleh cakap lah, kena buat pendidikan, kena review pendidikan, kena relook untuk pendidikan, kena revamp pendidikan, kena reform. Now kita cerita, dan kita offer kepada orang. So, way back in 2010, 2010, balik lebih kurang kita dah berapa belas tahun, hampir 16 tahun kita buat pendidikan. So, kita kena cerita ke orang, what do offer,
apa yang kita tawarkan, Apa yang kita tawarkan. dan bagaimana kita nak tengok produk yang kita nak keluarkan. Hmm. Kita dah jelas lah produk tadi. Produk manusia yang baik, beradab, berakal, Tahu tujuan hidup. tahu tujuan hidup. So kita kena tackle 3 perkara ni, 3 tunggak ni. 3 tunggak. 3 tunggak pendidikan kita, 3 core, 3 teras dalam pendidikan kita. Yang 3 teras ni ada pada manusia yang bagus. Okay? So kita kena ingat perkara tu. 3 perkara tu kita punya fokus. Kalau guru-guru kita semua faham 3 fokus ni dan kita komit, bagi masa diri kita bersungguh-sungguh untuk selesaikan, untuk membina 3 teras komponen ni, ni. insya-Allah kita akan keluar pelajar-pelajar yang jelas tentang kehidupan yang baik dan dia orang jadi beradab dan orang yang baik. Siapa? Satu. First of all, pertama-tama kita perlu bagi dia mempunyai pandangan hidup yang betul. Pandangan hidup yang betul. Dalam pandangan hidup yang betul, apa kita bincangkan ataupun apa kita punya fokus lah. Dia akan mengenali siapa diri dia. Maknanya hakikat diri dia lah. Insan ni apa, daripada mana datang. Siapa dia, atas maksud apa di dunia ni, tujuan hidup dia. Apa kerja dia. Datang bersama dengan tujuan ni ialah peranan dan tanggungjawab. Dia ada peranan. So kita tak boleh create our own rules. Kita nak buat role playing. I want to play this role, that role. No, that role is being given. Dia telah ditakdir atas kita. These are your roles. And that roles comes with responsibility, datang kan. Tanggungjawab kita kenali. Kan? Dan tentulah orang kata, boring lah macam tu. Tak hidup kita tak bebas lah. Tak. Bila ada pandangan yang jelas tentang hidup, apa yang Allah bagi tentang kehidupan ni, tentang alam ni, akan membuatkan kita sangat kreatif. Oh, begini cara hidup dia. Tetapi kreatif kita tu dalam keadaan yang terkawal kerana dia ada jelas apa yang perlu kita buat. Pandangan alam yang akhirnya boleh bawa dia kepada kebahagiaan. Dia ada definisi yang jelas kebahagiaan tu. Dia kena definisi yang jelas apa itu penderitaan. Dia ada jelas apa itu kebaikan. Dia kena jelas apa itu keuntungan. Dia kena jelas apakah ilmu yang dia kena cari. Dan apakah ilmu yang patut dia ada. Contoh dalam Membina pandangan alam. Dalam pembahagian ilmu oleh baginda Nabi SAW, dia boleh kata ilmu nafi'ah. Ilmu yang manfaat dan wala yanfa', yang tidak manfaat. Elakkan wahai Allah, berilah kami ilmu yang manfaat. Jauhlah kami daripada ilmu yang tak manfaat. Kan? Jadi ni pandangan dia kena betul. Kalau tidak, dia hidup, dia tak ada tujuan. Kalau kata dia baca Quran pun, baca Quran, okey, baca Quran. Lepas tu dia tutup Quran. Sebab tujuan hidup dia lain. Apa yang Quran cerita pun dia tak ambil. Dia baca Quran, dia jadi imam. Habis jadi imam, dia merayau kata. Dia tak tahu apa dia punya life struggle. Untuk apa, ke mana, sebab dia tak ada pandangan yang betul tentang hidup. So first of all, kita kena bina pandangan alam yang betul. Itu pandangan alam is Islam. And that is first component. Trust pertama. Trust pertama. Yang diceritakan dalam apa? Mata pelajaran apa? Akidah. Faham ilmu. Faham alam. Alam ni untuk apa? Why we have this alam? Pentas yang kita nak guna untuk beramal ni. Tak ada alam macam mana kita nak beramal? Tak ada pentas. So alam ni untuk apa? Melihat bahawa kejadian alam ni signs of God. Kedahsyatan, kebijaksanaan Tuhan dipamerkan. Rahmatnya Tuhan, rahimnya Tuhan, ar-razaknya dia. Diberi makan manusia melalui alam ni. Diberinya hujan. Jadi dia punya pandangan alam tentang alam ni pun dia faham. Jadi pandangan alam kena clear. Dibincangkan dalam mata pelajaran begitu. Akidah lah, pandangan alam punya faham ilmu tentang kata kunci penting. Itu pandangan alam. Perkara kedua, budaya hidup yang baik. Pembinaan budaya hidup yang baik sangat penting. Maknanya dia punya tabiat. Oh, this is how they spend their life. Budaya dia. Dalam hidup dia ada budaya-budaya yang baik. Contoh budaya-budaya yang baik apa? Budaya ilmu. Kalau bercakap, mesti bercakap berilmu. Untuk dapat ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu. Maka kawan dia orang berilmu. Dan dicari guru alim. Kan? Guru yang tinggi hebat, guru alim Rabbani contohnya. Lepas tu dia buat keputusan dengan ilmu. Dan dia juga satu benda yang dia nak buat mesti berdasarkan ilmu. Dia tak jadi manusia yang bebal.
Macam kata Ustaz Hussein Nas. Ustaz Hussein Al-Atas, dia kata apa? Berbalis semua tu. Kan? Dia tak ada perkataan, dia tak ada hidup bebal sebab dia terbalik. Dia hidup dia budaya ilmu. Kedua, budaya menghidupkan ibadah. Hubungan dia dengan Allah SWT, zikir dia, solat dia. Dia semayang dia tu satu kenikmatan kepada dia. Sejuk hati dia. Macam Nabi, sejuk mataku dalam solat. Dia seronok dengan ibadah-ibadah. Doa dia seronok, selawat dia bahagia, rindu dia pada Nabi. Dia biasa dengan benda tu. Budaya dia, that is how he live. Kemudian, budaya khidmat. Infak kepada orang, cari jalan untuk berkhidmat untuk agama, menegakkan agama, membantu manusia lain, menunaikan hak kepada orang lain. Dia tak tuntut hak dia. Sibuk dengan khidmat dia. Tempat ibadat, dakwah, dia budaya. Mengajak manusia kepada kebaikan, dakwah, mencegah dari kemungkaran. Sesuatu benda perkara yang mungkar dia tak puas hati. Macam mana cari jalan untuk betulkan manusia, membetulkan diri dia, membetulkan keluarga dia, membetul masyarakat dia, membetulkan jiran dia, membetulkan keadaan perjalanan politik, perjalanan ekonomi. Dia cari jalan mana nak betulkan. Itu budaya dakwah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Dia sibuk begitu. Ni tabiat, ni akhlak dalam bidang budaya hidup. Akhlak dia Perlu cukup baik. dibina lah. Ini perlu dibina budaya hidup dia. Ini core kedua. Jadi untuk menghidupkan pandangan alam yang betul, menjalankan budaya hidup yang baik, dia kena ada kemahiran lah. So kita kena ajar dia kemahiran hidup. Di sini datang dia beberapa ilmu tu. Contoh, bahasa. Orang yang menguasai bahasa, menguasai ilmu. Macam mana nak baca kitab, nak baca buku, nak baca benda-benda besar, nak berfalsafah, nak mengetahui pemikiran-pemikiran besar. Tak boleh baca buku. Tak boleh menulis. Jadi dia kena ada ilmu menguasai bahasa. Untuk mendapatkan fakta, mendapatkan fikiran, untuk membuat perbincangan. Kemudian dia kena ada kaedah berfikir dengan baik. Perlu dia ajar berfikir. Sebab berfikir ni pun ada aras-aras dia, tahap-tahap dan aras dia. Ada makam dia. Kalau fikiran biasa, binatang mau berfikir. Fikir dia apa? Macam mana nak main, makan, macam nak cari makan. Anjing dia tahu, ini sampah ni aku boleh koyak untuk makan. Dia pun tahu. Itu fikiran binatang. Kan? Nak buat anak lagilah. Macam mana nak cari jantina lain. Dia tahu. Itu fikiran biasa. Nak makan, nak jalan, nak makan angin, nak berseronok, nak mana nak hibur hati. Itu semua ada buat binatang. Itu fikiran dia panggil habitual thinking. Berfikir cara habit dia, apa dia buat biasa. Tapi kita nak berfikiran yang tinggi, bukan besar, berfikir cara betul, merumuskan segala ilmu dia dapat tu dirumuskan cara betul. Bukan tak berfikir biasa. Banyak orang baca buku, pergi kelas, rumus tak betul. Itu yang jadi masalah, keluar teori-teori yang tak betul tu. Dia tak ada panduan yang metodologi yang betul, cara untuk berfikir. Method untuk mengambil ilmu, merumuskan ilmu, menyusun ilmu sehingga membina kefahaman yang betul. Sebab fikir dia tak betul. Dia rajin nak baca buku. Dia rajin nak pergi kelas. Dia rajin nak masuk perpustakaan semua. Tapi kena fikiran dia tak betul, dia rumus cara tak betul pula. Timbullah fikiran-fikiran tak betul. Dah jadi mengaji tapi tak betul cakap. Kerana fikir dia. Kemudian dah tentu dia kena belajar bagaimana bekerja. Kan macam budak-budak kita sini kan. Dulu datang ada yang tak reti menyapu ada. Nak potong sayur tak reti. Basuh baju jangan cakap tak reti. Jadi dia kena ada a good way of understanding how to do works. Nak buat execute kerja tu. Nak pegang tu, nak pegang ni, nak pegang hammer. As a man, dia kena bekerja. Dia physically tu. Physically kena develop jugalah. So tu kemahiran kehidupan dia kena bagi pada dia lah. Lepas tu dia mesti kena ada mathematics. Kehidupan tak ada matematik ni kacau. Kalau segi agama, kehidupan matematik tak ada. Dia dua perkara. Satu, dia tak boleh amal agama. Kan? Dia cerita kan. Keluar zakat lah, whatever lah. Kira nak masuk waktu semayang ke, kiblat apa semua tu dia tak boleh lah satu hal. Dia boleh lah taklid kepada orang yang pandai. Tapi dalam matematik yang tinggi, dia boleh faham juga, Tuhan buat alam ni berkadar.